Welcome back to the Sleman. So, malam ni adalah malam Aidil Fitri, malam meletupkan kepala orang. Ya, malam-malam babi hutan. Allahu Akbar. Okay. Lepas tu kita projek membakar Mecepapes. So korang Pak Lima perangkap ni Mustika Ratu dah turun. So korang stay tune. Stay tune. Malam raya kita orang tak pernah tak meriah. Ingat Terengganu je ke? Korang ingat kita kat Terengganu je ke meriah? Aku tunggu depan rumah Kak Mi kita meriah lagi. Okay korang. So korang jangan ke mana-mana. Dekat itu. So korang ke mana-mana. Nantikan sedutan yang dalam video ni. Aku tak tahu apa yang aku nak cakap. Afina ni buat kacip lah. Kau sumpah. Wow. Ini bukan setakat nak halal babi hutan je tau. Ini kalau kau letak dekat rumah susu tengah orang. Innalillah, confirm. Innalillah. Tak ada dah orang pergi MT tu, tak ada. Tak ada lagu rauta. So korang sama hari raya. Tengok kalau ada kereta. Ya. Raya. Kita orang tengah nak buat untuk baju papan. Kita baju papan dulu. Macam yang dekat atas nanti kita orang akan buat penutup. Dan macam awal lagi. So guys, korang sabar. Oh by the way tadi kita orang baru je lepas buat berapa transition? 2 transition. Itu pun dah bergaduh dah tau. So korang kena stay tune tau bagi raya kita orang. Aku tak tahulah. Aku edit video ni. Aku edit video ni aku post malam ni ke ataupun aku post lepas raya. Kau kena stay tune. Kau kena, jangan lupa. Okey, sambung. So korang janganlah lupa subscribe. Tekanlah button like, share and share. So korang kena stay tune okay dengan video vlog raya kita orang. Guna kata ini guna. Guna. Oh my god. Kata-kata hari ni. Tolong. Adi. Kata-kata hari ni. Dia kata saya happy sebab esok dah raya. Kata-kata hari ni. Pecah apa je? Kata-kata apa? Kata-kata hari ni. Kata-kata hari ni hati-hati bermain mesin. Itu je. Kata-kata hari ni. Pinjam 50. Kata-kata. Dengan raya. Ya. Kata-kata ni selamat raya. Nak masuk YouTube ni, nak masuk YouTube. Janganlah. Tak ada nak masuk YouTube. Sekarang kita tak cukup korom lagi. Baby kata-kata baby. Tak cukup korom lagi. Baby kata-kata baby. Second day raya. Second day Hana Raya. Second day ke sini? Second year Hana Raya. Hana. So, Kak Min. Kata-kata. Kata-kata apa? Esok nak raya. Esok raya. Tak kata masuk nak kata apa? Kata-kata lah. Tak reti nak kata apa ni? Cakaplah sama hari raya. Selamat hari raya untuk anak-anak cucu-cucu semuanya. Semoga bahagia hendaknya selalu. Jangan lupa datang kedai Kak Mi Mustika Ratu pada hari raya ketiga. Tengok So esok nenek kita cuti. Okay, bye-bye sikit, bye-bye. Okay guys. Oh mak. Boleh.
Aku tak tahu ni raya Cina ke raya kita. Awak tahu ni raya Cina ke raya kita ni? Raya kita lah. Tapi macam Cina. Mana orang Kedah kan? Orang Kedah. Orang Kedah kan? Orang Kedah. Orang Kedah. Tak tahu. Hai dah labak lah. Tak tahu. So nanti macam yang atas kita tunjuk nanti. Okey korang? Sampai siapa? Kau bang? Ha? Cik. Cik. Oh iyalah. Malu lah. Tak pernah kepasal. Ya tu. Kita orang Terengganu. Pula. Orang Terengganu? Tiba. Rasa kita dalam grup orang Kedah. Dok lah. Dandan orang Perak pula. Dandan Perak pula. Perak pula. Tak tahu aku. Abang biasa apa? Kenapa bang? Abang biasa apa? Abang biasa apa? Bak apa lah? Betul aku. Dah ke belum? Dah. So korang sorry lah, kita tak ada macam yang pop atas tu. Bos kita Bos kita tak Bos kita tak mau. Tak berhenti weh. Ada satu sama tapi lupa bawa. Ada di bawah katil. Borak kacik. Tak ada bodok jauh, tak so yang ada. Oh yang tak ada ya? Esok je lah guys. Tapi tak nak bagi harapan lah. Itu besok. Okay korang? Tak ada esok lah kot. So korang bye. So tamatlah malam raya kami satu keluarga. So jumpa esok raya pertama. Okay bye korang. Dah. So korang abaikanlah, lupakanlah harapan korang nak tengok yang macam dekat Terengganu tu. Ini satu-satu je gila. Apa-apa pun Terengganu menang kalau macam. So bye korang, bye.